Hai, aku lupa nak beritahu. Masa first video tu, aku tak cakap physical orang tu macam mana. Pakcik yang aku nampak tu dia kurus-kurus pakai long sleeve lusuh macam tu lah. Lepas tu dia ada bawa bag. Dia macam kurus-kurus macam golem sikit lah, tapi tak adalah bongkok, mungkin berisi sikit, lepas tu tinggi sikit lah. Dia macam lebih kurang macam golem of the Lord of the Ring, lebih kurang macam tu lah dia punya physical pakcik yang aku tumpangkan tu. Jadi aku lupa nak beritahu masa first video. Mungkin next video, bukan yang ni, next video aku nak cerita lah macam mana pengalaman masa duduk di rumah tu, rumah di 3 Jalan Tunku. Masuk rumah tu daripada tahun 1982 ikut datuk aku. Kemudian keluar tahun 2004 lah, 22 tahun di situ, macam-macam lah. Tapi tu mungkin next video lah. Kali ni aku nak ringkas sikit. Aku nak cerita pengalaman ada member aku ni sesat lah, sesat di Bukit Tunku. Satu hari tu aku pergi lepak minum di Kampung Pandan lah, kalau tak silap, Kampung Pandan. Bila nak balik tu naik motor. Dia pun naik motor. Dia daripada UM, dia nak balik ke Bangsa. Jadi daripada situ aku beritahu dia aku akan masuk ikut PWTC The Mall, dan aku masuk. Kau jaga jalan tu, sebab jalan tu panjang, nak tembus ke main road jauh kan. Lagipun dia tak biasa jalan tu. Aku cakap dia pergi terus daripada situ, pergi terus daripada simpang aku ikut tu, ikut motor aku. Jangan ikut aku, kau pergi terus lalu Parlimen,